Assalamualaikum geng, dan selamat Hari Raya. Maaf zahir batin pada sahabat YouTube semua. Hari ni aku nak bawa korang pergi ke Tanjung Surat lah. Sebuah pulau yang terletak di Kota Tinggi, dekat-dekat dengan Tanjung Bloko lah. Okay, jom aku bawa korang. Dah nak sampai dah ni. Dia punya location dia ni macam dekat pulau-pulau lah kalau kita nak pergi Pulau Tioman ke dekat Mersing, kan ada tempat parking, banyak parking kereta. Macam gini jugalah kat sini. Tapi ini kat sini mengharapkan hari Minggu je lah, hari perayaan, ramai orang. Kalau setakat hari biasa tu kurang orang. Memang tak ada orang lah, jarang ada orang. Okay, kita cari parking dulu Ni adik ipar aku. Okay, jumpa parking. Jangan blok kereta orang je lah parking sini kalau nak cari parking. Okay, ni semua family aku. Sini boleh duduk. Adik aku, anak aku semua, orang rumah aku. Nampak tu kita dah sampai dekat jeti dia. Di laut. Ni jeti rare punya kat Henry lah. Memang kena hati-hati lah kalau jalan kat sini. Okay, ni siapa yang nak naik rakit ke, nak booking boat ke, apa ke, semua boleh contact nombor kat sini lah. Sana tempat turun. Kalau nak naik kereta, bawa kereta, kat situ tempatnya. Tadi orang tu naik kiri kanan gila lah. Kalau jalan tinggi motor kan baik. Dekat ujung jeti tu ada satu kedai makan, kedai asam pedas. Kat sini aku boleh suggest makanan dia roti canai lah. Roti canai dia memang rare lah, sedap. Saya on the way dari Tanjung Surat. Bila tengok. Ni kedai makan dia. Kalau hari raya macam ni hari memang tak buka lah ni kan. Kalau hari biasa dengan hari Minggu, tak nak hari Minggu memang ramai orang lah kat sini. Tapi walau ramai orang tu pun masih still lagi dapat tempat untuk makan. Tak adalah nak kena beratur sangat ke, tak ada. Okey, bot dah sampai. Tengok bot tu, di jalan pun sengit. Pasal air dah nak surut, arus terlalu kuat. Dia sampai pun sengit dia. Okay, yang tudung biru ni mak aku Dia nak naik dekat jeti ni pun dia buka slipper. Tengok. Mana slipper nenek? Saya takut kan. Okay, bot ni sebenarnya dia
nak ikutkan hari ni memang dia tak bawa lah orang yang nak pergi ke Tanjung Surat tu. Dia cuma bawa pergi ke pusing pulau je. Tapi oleh kerana hari perayaan dia tak ada job, jadi orang kampung pun tak ada yang nak bawa kita orang ke seberang. Dia pula boleh bawa bot ni untuk bawa kita orang semua pergi ke seberang lah. Jarak antara pulau ni pun lebih kurang dalam 1 km ke 1.2 km saja. Tak jauh lah. Aduh. Dah nak sampai lebih kurang dalam 5 minit ke dekat-dekat 10 minit lah. Pasal tak jauh, tapi bot ni jalan slow je saja. Nak tengok suntai view macam mana kan. Balik bodoh ni. Okey, kalau nak bayar tambang bot ni, balik nanti baru bayar. Pergi tak kena bayar dia ambil upah dalam RM3 pergi, RM3 balik satu kali. Tapi kalau pakai hari biasa, kalau pakai bot biasa tu dalam RM2 je kot. RM2 gitulah. RM2 pergi, RM2 balik. Tapi ni kira selesa lah untuk yang besar kan. Ok, kita dah sampai pulau Tanjung Surat. Sekarang ni kita tunggu bagi. Ok, tu dah sampai. Tak lagi raya lagi lah. Tengok, cantik. Oh. Kalau nak naik bagi ni kita kena tunggu jugalah Kalau tengoklah, kalau ramai orang kena tunggu. Dia satu kali pusing ni 40 minit. Jadi kalau dah penuh bagi ni dia jalan lah 40 minit tu, tunggu jalan lagi 40 minit. Minit pun belum tentu juga, kadang-kadang lebih juga 40 minit dekat 1 jam. Ni ada orang dah booking dah ni, biar jalan dululah. Ni sekarang kena sidai jadi nak tunggu bagi pun lama. Kita orang decide naik van je lah, naik Pawanca van je. Van pun dah sampai. Kita naik van je lah. Balik nanti baru kita naik bagi Naik motor. Naik motor hantar je lah. Batuk aku tadi ni motor. Tu bagi purple tu tuan rumah Saya. Bawa aku lah. Van pun tak muat. Okey. Baik, dia datang dekat tepi jeti ni.
kawasan kiri kanan kat sini biasalah, kawasan dah pulau kan. Semua kiri kanan kat sini semuanya kawasan bakau pokok bakau. Ni kalau air pasang penuh, naik air ni. Okey, aku ceritakan sikit tentang Tanjung Surat ni. Tanjung Surat ni dulunya dikenali sebagai kampung terusan dan memain peranan penting sebagai pusat pengedaran surat dari Changi ke kawasan sekitarnya, terutama pada tahun 1893. Ia adalah kawasan bersejarah dengan makam pentadbiran Johor Lama dan kini dibangunkan sebagai destinasi ekopelancongan warisan. Pulau ni juga menempatkan makam-makam pentadbiran penting dalam sejarah Johor, menjadikannya tapak warisan. Lokasi geografi terletak di daerah Kota Tinggi Johor dan merupakan sebagai daripada kawasan Parlimen Pengurat. Kini Pulau Tanjung Surat dibangunkan sebagai kawasan pelancongan warisan dan desa di bawah wilayah Kejora. Pulau ini sering dilihat sebagai permata tersembunyi yang menyimpan 1001 kisah sejarah Johor yang masih jarang diketahui umum. Kita pergi Makcik Peng dah nak sampai Makcik Peng tu rumah dia. Okey, kita dah sampai rumah Cik Peng dengan Abang Din ni kawasan rumah dia. Oh, memang suasana kampung memanglah. Tayar motor tadi. Memang dia tu sini. Masuk naik ke lembek tayar motor tadi. Okey, tuan rumah mengidangkan punten nasi lemak kepal, makanan orang Jawa Tempat aku. Ada kuat nak tu dah sampai nak. Dia punya sambal tu memang kawar, dia pedas dia. Ada dua warna lah, warna hijau dengan warna merah. Okay geng, enjoy. Aku makan dulu kejap Lepas ni baru kita boleh pergi jalan lah dekat tepi laut ke, tengok-tengok santai kat sana, kawasan tepi laut macam mana kan. Apa view yang kita nampak nanti. Okay geng, kita sambung dalam part 2 lah Kita pergi JT sekejap lagi. Okay, lihat part 2 nanti Enjoy. Aku terbangkan drone dulu ni. Drone murah sikit ni, terbang tinggi. Okay, salam part 2